Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat mi udang galah. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita nak celah dulu mi kuning kita ni. Kita nak celah kata sekejap sahaja deh. Supayanya mi kuning kita tu dia lagi lembut lah bila kita masuk ke kuah mi udang ke dalam mi kuning kita ni. Jangan celah sampai mi kuning kita tu dia kembang lah. Kalau mi kuning dia kembang memang kata tak sedap deh. Jadi kita celah sekejap, lepas tu kita nak angkat dan kita tus ke air dia lah. Lepas tu mi kuning ni kita tak perlu nak basuh dah. Sebab mi kuning ni orang kata kita dah celah, tak perlu nak basuh dah deh. Jadi kita angkat dan kita tepikan. Saya nak tunjuk cara kita nak buat kuah mi udang yang sedap pula. Ni kita panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis. Kita nak tumis bawang putih dalam 5 kenal ulas. Yang kita ketuk, lepas tu kita tumis juga cili padi untuk rasa pedas lah. Cili padi tu kita potong-potong menyerung deh. Lepas tu kita tumis sampai behel-behel kita ni dia naik aroma. Dia keluarkan aroma yang wangi. Lepas tu kita masuk ke air. Kita masuk ke air secukupnya deh. Kalau banyak mana kita nak buat mi udang kita tu. Kalau nak buat banyak kena lebih sikit lah air ni. Lepas tu kita akan masuk ke sos tirai. Sos tirai ni masuk ke lebih. Memang kena masuk ke lebih. Lebih kurang 1 senduk deh. Lepas tu kita masuk ke sos cili. Sos cili ni masuklah dalam 2 ke 3 sudu makan lebih kurang. Lepas tu kita nak masuk ke behel-behel perasa dia yang lain lah. Kita nak menyedapkan lagi mi udang kita ni. Kita masuk ke sos ikan. Lepas tu kita tambah ke garam. Gula, garam gula tu biar cukup. Jangan kata masin saja tak ada manis sikit tak sedap juga. Lepas tu sos perasa. Lepas tu saya letak juga jus limau. Kira dalam kuah mi udang ni dia memang sangat-sangat sedap. Ada rasa masin, manis sikit, masin cukup. Kalau kita makan kita tak perlu lima pun dia sedap dah. Ni dah. Lepas tu kita biarkan dia mendidih, kita akan masuk ke udang galah. Udang galah ni saya beli saiz besar. Harga dia dalam RM70 sekilo. Kalau dalam sekilo tu ada 7 ekor. Dah. Kita akan masuk udang galah kita ni. Biar dia betul-betul masuk. Biar dia lama pun tak apa kita masuk udang galah ni. Sebabnya kita nak bagi dia keluar air udang tu. Memang masuk lama pun tak apa. Isi dia tidak akan kerah kalau kita masuk lama. Tapi janganlah lama macam kita masuk daging tu. Tapi lama pada kita masuk udang biasa lah. Ni saya letak carrot deh. Carrot tu dia kerah jadi kita letak awal-awal jugalah. Ni nampak dah mendidih ni. Tengok saya masak dia memang agak lama. Sebabnya dulu saya pernah buat masak udang galah tu sekejap. Kita masak sekejap dia tak keluar pun air udang tu. Tak bau, tak rasa sangat. Dia rasa tapi tidak rasa sangat. Jadi kalau kita masak lama, kita renih lama ni memang sedap keluar air udang tu. Lepas tu saya akan pecah ke telur. Kita nak pecah ke telur ikutlah 3 ke 4 biji ke. Janji kita tengok kuah kita tu dia pekat. Sebabnya mi udang ni dia tidak pekat dengan tepung jagung. Biasa kalau kita buat macam makanan berkuah ni, kita pekat ke kuah dengan tepung jagung. Tapi kalau buat mi udang, jangan pekat ke dengan tepung jagung. Sebabnya memang tidak sedap rasa dia. Dia akan jadi macam kuih tiaw lakna. Dia macam kuah dia tu nak blender-blender. Dia tidak sedap dah. Lepas tu kita masuk ke daun su hiasan dia lah ni dah. Lada merah. Lepas tu kita masuk ke sayur. Di sini saya masuk ke sayur sawi. Kalau ada kubis lagi sedap. Kita tambah sawi dengan kubis. Sebab kubis tu bila kita makan dia rasa manis. Kubis tu dah. Ni kita masak sekejap lagi. Kita akan biarkan sayur kita tu biar dia layu. Ni saya tambah lagi telur sebabnya saya nak kuah dia ni sedikit pekat. Sebab saya buat banyak kuah ni dah. Kalau kita buat sikit, kata 2 biji telur tu dah pekat pun kuah ni. Tapi ni saya buat banyak dah. Jadi kena lebih lah. Tengoklah. Kalau awak tengok tak pekat, awak tambah je telur. Dah. Ni yang kata kuah mi udang kita ni memang dah sempurna. Dah masak, dah molek dah ni. Rasa pun dah kata kena dah cita rasa. Masin manis ada. Lepas tu kita letak mi kuning kita yang kita rebus tadi ke dalam mangkuk dan masuk ke kuah mi udang ni. Masuk ke kuah mi udang ke dalam mangkuk kita. Jadi kita tak masuk ke mi ke dalam kuali kita lah. Sebabnya kalau kita masuk ke mi dalam kuali gini, bila kita lambat makan, mi tu akan kembang. Jadi awak nak selamat, awak buat macam cara saya ajar ni lah. Nak makan baru kita letak kuah kat atas mi tu dah.
Ni hasil dia mi udang. Kalau mi udang ni memang agak mahal. Patutlah kalau orang jual 35 semakuk dah. Bergantung saiz udang lah. Saya beli sekilo RM70, 7 ekor. Ni kalau nak jual berapa tak tahu ni. Tapi kalau nak buat makan sendiri, puas hatilah kalau kita beli udang besar gini dah. Udang galah ni, orang kata kulit dia je besar. Isi tu kecil je. Tak ada besar mana pun. Kulit je besar dah. Tapi insyaAllah lah rasa tu sedap. Dia ada peminat dia tersendiri. Kalau kata awak nak buat udang biasa pun, tapi guna resepi ni pun boleh juga dah. Ikut resepi yang saya kongsikan ni. Lepas tu kita nak makan dia ni, kita taburlah bawang goreng. Lepas tu perah 5. InsyaAllah sedap dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.